Saya ada buat video tentang makna perkataan jinnah dalam Al-Quran. Ada dua. Pertama jin, yang kedua gila. Dan saya ada dapat soalan, Ustaz, ada pemimpin Pakistan Muhammad Ali Jinnah. Apa maksud jinnah di sini? Baik, untuk menjawab persoalan ini, yang pertama sekali kita nak tahu secara ringkas siapakah Muhammad Ali Jinnah. Baik, Muhammad Ali Jinnah ini adalah merupakan ahli politik Islam dan pengasas negara Pakistan, dan beliaulah yang berjuang untuk supaya Pakistan berpisah daripada India dan dilantik menjadi Governor Jeneral pertama Pakistan, dan digelar sebagai bapa kemerdekaan negara Pakistan, dan hari kelahiran dia dan hari kematiannya menjadi hari cuti am di Pakistan. Baik, poin yang pertama adalah, adakah Muhammad Ali Jinnah ini orang Arab? Dia bukan orang Arab, orang Pakistan. Dan adakah dia bercakap bahasa Arab? Kalau di Pakistan, orang Pakistan bercakap menggunakan bahasa Urdu, bukan bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, walaupun bahasa Urdu antara bahasa yang dalam tulisannya mereka menggunakan huruf-huruf Arab, walaupun khat ataupun tulisan dia tu sedikit berbeza lah daripada tulisan Arab, dia agak condong sedikit. Kalau tak silap saya, dia menggunakan kaedah ataupun tulisan macam khat Parsi. Tolong betulkan sekiranya salah. Dan dia menggunakan huruf Arab, namun bukan bahasa Arab, bahasa Urdu. Dan walaupun bahasa Urdu antara bahasa yang banyak meminjam perkataan-perkataan bahasa Arab digunakan dalam bahasa mereka, namun kita sedia maklum bahawa sesuatu bahasa bila dipindahkan, sesuatu perkataan apabila dipindahkan daripada bahasa asal kepada bahasa yang lain, sama ada sebutan perkataan itu akan kekal. Kalau dalam bahasa Melayu, kitab, masjid, imam, tukar bahasa Melayu sebiji, tak ada tukar apa-apa, ataupun akan berlaku sedikit perubahan sebutan. Ya, asalnya kalau dalam bahasa Melayu, contohnya dalam bahasa Arab, barakah, orang Melayu sebut berkat. Orang Arab sebut muwafaqah, orang Melayu sebut muwafakat, lebih kurang lah. Muwafaqah, muwafakat, lebih kurang. Mesyuarat lah. Baik, perkataan Arab musyawarah, orang Melayu sebut mesyuarat. Begitu juga yang berlaku daripada dalam bahasa-bahasa yang lain lah. Bermakna perkataan jinnah yang ada dekat akhir nama Muhammad Ali Jinnah itu, mungkin dia ada perubahan sebutan, yang mana kalau dalam bahasa Arab mungkin sebutan dia lain, tapi telah masuk ke dalam bahasa ataupun penggunaan mereka, akhirnya bertukar kepada sebutan ni menjadi jinnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok tulisan nama Muhammad Ali Jinnah ini ditulis dengan ejaan dia Muhammad mim ha mim dal, Ali macam biasa ain lam ya. Jinnah itu bukan dieja seperti yang saya pernah sebut sebelum ini berkaitan dengan jinnah dalam Quran, maknanya jin ataupun gila, iaitu ejaan dia jin, jim, nun, ta marbutah. Jim, nun, ta marbutah. Tapi kalau nama Muhammad Ali Jinnah ini, ejaan dia kalau tengok dekat dalam Wikipedia, ya, ejaan dia ditulis Muhammad mim ha mim dal, Ali macam biasa ain lam ya, tapi jinnah itu dieja jim, nun, alif, ha, ha pedas, bukan ta marbutah. Bermakna jinnah di situ dia bukan makna yang kita dah bincangkan sebelum ini, iaitu gila ataupun jin. Okey, kalau nak ikutkan mungkin ada sedikit perubahan sebutan berlaku, ya, daripada bahasa Arab tukar kepada bahasa Urdu. Maka kalimah yang sesuai dengan bahasa Arab yang lebih rapat dengan ejaan jim, nun, alif, ha itu adalah memberi dalam Quran ada perkataan janah, memberi makna kepak ataupun sayap.
Sehingga ada yang kata dia ni sebab dia bapa kemerdekaan, jadi dia ni yang memayungi lah, ya, mengembangkan saya, memayungi orang-orang yang ada di Pakistan. Baik. Dan seterusnya, berkaitan dengan pertukaran bahasa daripada bahasa perubahan perkataan daripada bahasa Arab kepada bahasa lain, contohnya ke dalam bahasa Urdu ada berlaku sedikit perubahan sebutan. Kalau dalam bahasa Urdu ni biasanya ikut yang sebab pengalaman sebelum ini biasa mendengar ungkapan syarahan ataupun penjelasan, penyampaian tazkirah yang disebut dalam bahasa Urdu. Kebiasaannya kalimah dalam bahasa Urdu ni kalau ada ta marbutah di hujung, kalau ada ta marbutah di hujung, orang Arab, mereka iaitu orang Pakistan yang bercakap bahasa Urdu, ta marbutah tu dia akan diwakafkan dengan bunyi ta biasa, ditukar kepada bunyi ha ikut kaedah asal bahasa Arab. Ya, contohnya asalnya jinnatun, jinnah, ada ta marbutah jinnatun, tapi bila wakaf jadi jinnah. Tapi kalau dalam bahasa Urdu tidak. Tolong betulkan saya kalau saya salah, tapi setakat yang saya biasa dengar, biasanya kalimah-kalimah Arab yang dipincang dalam bahasa Urdu ni kalau ada ta marbutah, ta itu kekal dengan bunyi ta, tak ditukar kepada ha. Contoh macam surah, sirah, sarirah dalam bahasa Arab jadi surat, sirat, sarirat, jannah, jannat, izzah, izzat, dan lain-lain. Bermakna perkataan jinnah yang ada dekat akhir nama Muhammad Ali Jinnah tadi adalah, kalau ikut kaedah sebutan Urdu yang mengekalkan bunyi ta marbutah dengan bunyi ta ketika wakaf, kalau kita nak kata jinnah di situ memberi makna salah satu daripada yang saya pernah sebut sebelum ini, gila ataupun jin, maka tentulah akan disebut jinnat, bukan jinnah. Jadi daripada kesimpulannya, daripada beberapa poin yang disebutkan tadi, bermakna ringkas cerita perkataan jinnah yang ada di akhir nama Muhammad Ali Jinnah itu bukanlah jinnah yang saya pernah bincangkan sebelum ini dalam Al-Quran memberi makna gila ataupun jin, tetapi dia ada kaitan dengan makna sayap, walaupun dalam bahasa Arab tidak ada ejaan jinnah tu, tidak ada, yang ada janah. Tetapi sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kadang-kadang bila kita pindahkan kalimah, kita pinjam perkataan Arab digunakan dalam bahasa lain, kadang-kadang ada sebahagian kalimah yang mana sebutan dia berubah. Wallahu a'lam.